Selamat datang semua. Hari ini, kita bukan setakat nak bincang pasal literasi tau. Kita akan jadi arkitek. Kita akan bina satu plan induk yang lengkap tentang cara mengajar literasi dengan betul-betul berkesan. Jadi, anggaplah diri anda arkiteknya dan inilah blueprint anda. Setiap bangunan yang hebat kan, mesti bermula dengan asas yang paling kukuh. Jadi, jom kita mulakan dengan soalan paling asas sekali. Apa sebenarnya yang kita maksudkan dengan literasi? Okey, literasi ini sebenarnya bukan satu benda saja. Ia adalah gabungan dua kuasa besar. Satu, kebolehan kita untuk faham dunia sekeliling melalui pembacaan, dan dua, kebolehan kita untuk menyumbang kepada dunia tu melalui penulisan. Kedua-dua ni, membaca dan menulis, ibarat batu penjuru kembar. Ia adalah tapak untuk semua benda yang akan kita bina nanti. Baik, asas kita dah mantap. Sekarang, tibalah masanya untuk kita bina kerangkanya pula. Dan untuk buat tu, kita kena faham betul-betul kenapa literasi ni teramatlah penting. Cuba kita tengok macam mana literasi ni bercambah, macam sebatang pokok yang subur. Semuanya bermula dari akal peribadi. Ia memperkasakan akal dan pemikiran kita. Dari situ, ia tumbuh menjadi batang yang membolehkan kita ambil bahagian dalam masyarakat, bagi kita suara. Kemudian ia berdahan dan berbuah dalam bentuk kejayaan akademik dan kerjaya. Dan akhirnya, semua ini menyumbang kepada kemajuan ekonomi negara kita. Hebat kan? Satu ekosistem pertumbuhan yang lengkap, bermula dengan hanya satu perkataan. Kerangka kita dah ada, tapi ia perlukan sokongan yang padu. Jadi, mari kita dirikan 4 tiang seri, prinsip-prinsip utama yang akan menampung seluruh struktur pengajaran literasi kita. Nah, inilah 4 tiang seri kita. Pertama, mesti berpusatkan murid, sebab merekalah sebab utama kita mengajar. Kedua, ia mestilah bersepadu, sebab literasi ni wujud dalam setiap mata pelajaran. Ketiga, kontekstual, untuk jadikan pembelajaran tu relevan dengan dunia sebenar mereka. Dan akhir sekali, penilaian berterusan, untuk pastikan kita sentiasa berada di landasan yang betul. Keempat-empat tiang inilah yang menjadikan binaan kita kukuh dan tak akan goyah. Okey, daripada 4 tiang tadi, ada satu yang saya rasa memang betul-betul boleh ubah cara kita berfikir tentang pengajaran. Ia adalah prinsip bersepadu. Jom kita tengok lebih dekat macam mana prinsip ni berfungsi. Cuba bayangkan macam ni, literasi bukan lagi satu subjek yang terasing dalam jadual waktu. Sebaliknya, ia adalah benang emas yang menyulam ke semua subjek lain. Bila pelajar selesaikan masalah matematik, mereka sebenarnya sedang membaca dan mentafsir masalah tu. Bila mereka tulis laporan makmal sains, mereka sedang menulis untuk sampaikan penemuan. Ini maksudnya apa? Tak kiralah anda guru sejarah ke, guru sains ke, atau guru matematik, anda sebenarnya adalah guru literasi. Baiklah, kita dah letakkan asas, kita dah bina kerangka. Tiang-tiang seri pun dah tegak berdiri. Sekarang tiba masanya untuk kita undur ke belakang sikit dan lihat sendiri pelan induk yang lengkap. Dan inilah dia, pelan induk literasi kita yang lengkap. Anda boleh nampak macam mana asas iaitu definisi literasi disokong oleh kerangka kepentingannya dan ditindakkan oleh tiang-tiang prinsip pengajaran. Apa yang paling penting di sini? Pengajaran literasi yang hebat bukanlah tentang satu strategi ajaib. Ia adalah tentang bagaimana semua bahagian ini, asas, kerangka, tiang, berfungsi serentak secara harmoni untuk membina pemahaman yang benar-benar mendalam. Semua perbincangan kita hari ini sebenarnya membawa kita kepada satu kesimpulan yang sangat besar. Tugas anda sebagai seorang pendidik, ia jauh lebih besar daripada sekadar mengajar. Anda adalah arkitek yang sedang mereka bentuk generasi celik huruf yang akan datang. Anda sedang membina masa depan, satu perkataan pada satu masa. Pelan induk ni, blueprint ni, sekarang ada di tangan anda. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Bagaimanakah anda akan menjadi arkitek bagi generasi celik huruf yang seterusnya?